petang hari ini 14 hari bulan 4 2026. Ini TikTok padam saya punya laporan polis. Ini surat kekal punya. Saya cakap punya saya tanggungjawab. TikTok tak boleh padam saya punya apa dia masalah saya punya apa-apa saya buat punya memang saya punya tanggungjawab. Dia tidak boleh padam saya punya TikTok kasih semua orang tengok sebab saya buat aduan semua orang tak mau buat tindakan. Ini mau kasih layak sumbangan kepada masyarakat dan negara. Ini KWSP Seremban juri ini pekerja punya wang surat kekal. Encik Johari pendawaan Seremban bersama-sama OCBC Bank dengan Pai Watahau Cooper Bidan Tax Sedenan Berhad. Ini kilang ada dekat 30 juta. Dia bersama-sama OCBC Bank. Ini pekerja punya wang dia tak mau bayar, dia kasih tipu, sudah kekal, sudah 28 tahun. Harap polis kah, ketua polis negara SPRM, ketua serta usaha negara dan SPRM peguam negara buat tindakan sekala. Ini pekerja punya wang tak boleh tipu punya. Ini Encik Johari pendawaan bersama-sama OCBC Bank. Saya ulang lagi. Betul-betul dia orang sudah kekal. Juri ini pekerja mewang. Buat tindakan segala. Lagi MC-MC buat tindakan. Ini TikTok tak boleh padam saya punya tulisan dengan saya punya cakap semua kekal punya. Bila-bila masa boleh cari sama saya punya. Saya cakap punya, saya tulis punya, saya tanggungjawab. Sikit terima kasih.